Hai semua, hari ini saya akan membentangkan tajuk keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan ada 3 jenis, iaitu keperluan semasa, keperluan jangka masa pendek dan keperluan jangka masa panjang. Kita masuk yang pertama, iaitu keperluan semasa. Keperluan semasa ialah dapat menilai barangan yang perlu diselesaikan dengan segera. Yang kedua adalah memeriksa jumlah tunai yang ada untuk digunakan. Yang ketiga, ia juga dapat mengelakkan pembiayaan yang membebankan kerana keperluan hanya untuk jangka masa pendek. Sebagai contoh, syarikat minuman Moma menggunakan tunai sedia ada atau kredit dagangan untuk menjelaskan bil elektrik yang perlu dibayar hari ini. Kita masuk yang kedua, iaitu keperluan jangka masa pendek. Keperluan jangka masa pendek dapat menentukan jumlah dana yang diperlukan dalam tempoh kurang dari 1 tahun. Ia juga dapat memilih pembiayaan seperti overdraft, pinjaman modal kerja atau pinjaman jangka pendek. Yang ketiga ialah memastikan pembiayaan tidak menjejaskan aliran tunai operasi dan menilai kemampuan syarikat membayar balik dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, syarikat roti Umi Bakery mengambil pinjaman modal kerja untuk membeli stok tambahan menjelang musim perayaan dan membayar semula selepas stok jualan habis. Kita masuk yang terakhir, iaitu keperluan jangka panjang. Keperluan jangka panjang dapat menentukan projek atau aset yang memerlukan pembiayaan jangka panjang. Ia juga dapat mengira jumlah dana yang diperlukan untuk tempoh lebih setahun. Ia juga dapat menilai kemampuan membayar balik berdasarkan pendapatan masa depan dan memilih pembiayaan stabil seperti pinjaman jangka panjang, saham atau sukuk. Sebagai contoh, syarikat Tech Gadget mengambil pinjaman jangka panjang untuk membeli mesin automasi yang akan digunakan selama bertahun-tahun. Itu saja daripada saya. Terima kasih.